Selamat datang ke TM Motor World. Hari ni kita nak cerita pasal ni. Salah satu model zone test yang paling senang untuk dikendali tapi paling cukup power. Kita cerita sikit pasal motor ni. Satu, design dia kecil je. Design dia comel je. Kalau nak buat comparison dia dengan NMAX, lebih kurang je saiz dia. Tapi CC dia besar bang 368. Ni adalah zone test 368D. Motor ni kalau anda seorang yang duduk pada town, nak pergi kerja, jarak pergi kerja 100 km pergi balik sehari, sangat-sangatlah sesuai. Sebab apa? Nombor satu, seat dia tak terlalu lebar, seat dia tak terlalu pendek, jadi anda nak duduk sedap. Kalau nak bawa anak pergi sekolah, pagi, urusan pagi, nak hantar isteri, nak hantar anak pergi sekolah, sangat selesa. Nombor dua, cargo space dia. Ni bang, cargo space dia. Cukup, tak terlalu besar, tak terlalu kecil, sedang-sedang aje. Bang, motor ni bang, kunci tak payah besar-besar gabak bang. Tengok, tak ada langsung point untuk kunci dia. Sebab apa ni kunci dia bang? Boleh jadi jam, boleh jadi kunci, macam-macam boleh jadi. Senang. So, tak payahlah nak bawa kunci yang gabak-gabak tu. Tapi bang, yang paling special sekali, motor ni datang sekali dengan port charger lah. Port charging port dia dekat dalam tu. Boleh tengok. Oh, cocok. Tu dalam. Boleh nampak? Tu saya dah buka sikit. Okay, ni port charging tu. So, boleh masuk kabel Type-C, boleh masuk kabel USB. Ruangan ini adalah cukup untuk kunci dan juga telefon kalau hujan. Dan yang paling penting bang, kalau petang-petang tiba-tiba bini kata beli ketumbar, beli daun sup bang, boleh gantung kat sini bang Dah ada tempat gantung. So, tak payah nak takut-takut dah. Bang, kalau nak tengok TV dekat rumah, tapi motor ni datang, siap ada dashcam bang. Sangat-sangatlah clear. Bang, terang bang. Bang tengok bang. Tengok situ. Saya kat sini bang. Saya kat sini. Clear gila. Nak apa lagi? Mungkin dalam masa hadapan nanti tiba-tiba datang ada 360 kamera terjojol kat sini. Who knows? Kan? Dunia sangat laju berkembang. Dan yang seterusnya, abang kalau misal kata nak pergi long ride ataupun kadang-kadang nak bawa jalan jauh, orang suka benda ni. Boleh naik, boleh turun. Boleh naik, boleh turun. Bang, salah satu benda yang paling special untuk 368D adalah dia datang windshield dia dah set yang pendek bang dah set semat, dia tak besar sangat, tak kecil sangat. Tapi kalau anda takut hujan basah, yang besar masih lagi dibagi. Kita orang tak ambil yang besar tu tetap abang punya, ambil je bawa balik. Lepas tu kalau misal kata masuk tempat sejuk ke apa, grip warmer pun ada. Nak pergi naik kamera, naik genting malam, grip warmer pun ada. Skuter ni selesa kalau nak pakai. Harga di bawah 25,000 je bang. Loan plan dia nanti saya punya ni masukkan kat sini. Ni loan plan dia. Okay. So motor ni fast stock, kita boleh dapatkan cepat insya-Allah, tak ada masalah. Kalau anda berminat, jangan lupa roja kita terus. Cari TM Motor World. Nak jual motor, nak beli motor, nak trade in motor, cari saya TM Motor World. Thank you. Ciao.